Apa maksud berapa file tadi? Apa maksud berapa file tadi? Udah. Ha? Lain kali jangan gelak kat orang. Kalau diri kita pun gelak tu macam gelak Pak Abu tu sampai tengah-tengah muka. Okey? Dia sama. Turbo direction. Turbo discharge sama aja maksud dia. Turbo direction. Okey. Intelligent injection apa? Intelligent green technology. Okey, dia sama IGT tapi dia bukan 1.5 TD. TD itu okay, ni saya tanyalah. Okey. Okey, so dia sama aja 4 silinder. 4 silinder inline. Okey, dia ada 4 dapur, 4 piston dalam satu blok. Okey, dia ada 16 valve. Benda ni basic kita kena tahu. Okey, tengok dia punya fuel consumption dia. Saya nak tekankan kat sini dia punya fuel consumption dia. Standard executive dia guna apa nama transmission apa? Anis. Dia guna gearbox apa? Standard dengan AZ. 480. Okey, kalau premium dia pakai CVT. Okey, so dekat sini dia letak 4.9 liter minyak. Kita isi 4.9 liter, okeylah. Kita kira 5.0 lah. Minyak sekarang ni ada budi subsidi. Kalau 5 liter berapa ringgit? 1 liter berapa? 1.9, 2 ringgit lah. 5 liter? 10 ringgit. Okey, kita isi 4.9 liter, 5 liter lah 0.1 je. 5 liter dia boleh pergi 100 km. 100 km dari sini pergi mana? 100 km dari sini pergi mana? KL? Tak apa, lebih kurang lah. Ipoh baru lebih kurang 68, 70. So kita boleh pergi sehala. Kita isi RM10, dari sini boleh pergi tak apa, lebih kurang 100 km. Jimat atau jimat? Kereta hang boleh nak? Hamia Arza? Tak boleh. Honda Civic boleh. Honda Civic ni, Honda CR-V boleh. RM10 pergi tak apa. Tak sampai kena tolak lah. Tapi Saga ni boleh. Okey. Satu lagi X50. X50 kami bawa masa konvoi hari tu memang jimat minyak. Okey. Dalam tank tu ada lebih kurang dalam, sebab dia 80% je benzin 80% je dia minyak tu, tak penuh pun, tak 100%. 80% duk ada 70 80 ringgit lah.